Kak. Apa? Buat ngoyak. Ni bukan kecemasan tau. Tapi sebab nak tolong berbicara tu Kak. Assalamualaikum Cik. Saya pun ada masalah yang sama. Ha? Kereta saya kancil tu. Kancil. Ha. Tak apalah. Kita dulu yang ni lah. Okey, tak apa. Tapi jangan terasa tau. Benda ni tak boleh diamalkan. Aku buat intah kita. Ada yang tak boleh bicara dia kan. Ada tak ada telefon banyak. Nenek kita tahu. Tak ada masa. Jadi kerja lah. Memang tu mari bukan selesai. Ni pembaris satu tu. Apa? Yang pembaris satu tu. Dalam air lah. Okey, dia naik tu. Dia tekan ni ah. Dah buka jemih boleh tak? Kita pun tak berani juga nak buat. Buat di luar kita ini, okey? Tak ada masuk. Tekan sini je lah. Enjin hidup dia. Ini nak ada hubung lagi ni. Dekat betul ni. Ni lah. Pembaris. Ni lah. Ini dulu. Try ni. Itu getah dia je. Getah dia melekat. Tu kau salah tu je lah. Kalau calan-calan tu sikit sorry lah. Bombo kan. Aku je. Tahan dulu. Tu Macam siapa? Mana? Mocik tu lekat juga dia pun. Tak boleh tekan sini ya. Dari mana? Okay, tekan turun je cermin ni. Boleh je kita masuk sini. Ya. Kat sini. Batu orang tak sepanggil. Batu dia panggil bomba. Tapi memang kita tolak. Ya. Masuk lagi kita masuk sini. Boleh. Kita tekan lagi ni. Dia kena paut sikit. Ini ke tu gigi tak? Ada tak? Semua. Tadi kita ngebuang tadi. Maksudnya lalu tak? Tadi lalu juga. Tak ada orang kan? Tak ada orang.
nak juga orang lagi kat tu sebenarnya memang bila buat kunci lah. Kita ni cuma bantu-bantu kalau tak tolong kan lah. Kan dia jadi dia. Cari je masak. Kita kena masak kawan dia. Betul. Kena redo apa kita buat je. Kuat ke melengkung kan? Payah juga kan. Betul. Boleh. Itu. Mana lah, mana itu kan? Mana? Belum lagi. Tak. Okey. Betul. Ni. Dia tekan kau tarik ni. Tekan kau tarik. Kau nak? Anak buka? Kita yang ni kita dapat lihat kita. Turun dah. Bakal itu bagian kompor tu kan. Mas ketok. Dia ada lam-lam. Tu lam dah dah. Tak apa lah. Dah. Okay, next. Next. Ganti, kita ganti tu senang kot. InsyaAllah. Apalah, kebetulan ni kita tolong je lah. Ya. Selesai. Kancil okey sikit. Jauh kan dari Seremban. Ni. Kau sikit boleh ke Seremban? Ni. Oh, tu dah bebek. Kasih Satu banyak. lagi. Sama-sama. Satu lagi. Dah. Oh, ada dah. Okey. Ah. Itu dia kesalahan kita. Sebab kalau ikut kan kita tak respon. Oh, ya ke? Kita tak respon kalau tak ada masa. Jangan rasa pula. Oh, I tak. Memang kita tak respon. Yelah, betul. Ini memang kerja tukang kunci tau. Tapi disebabkan kita orang kebetulan Kecuali dekat ada sini. masa terperangkap, ada budak. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Lain kali dah ingat dah. Buka cermin. Tak, ni tengah biol baru kita makan ubat Oh, tak pergi apa, doktor. Tak apa. Lepas tu yang jadi selalu dia tak pernah Cik jangan terasa lah. tak apa, tak Kita tak marah pun. Dia mati kan? Dah mati dah. Ya Allah, kita tak pernah datang sini. Nanti kalau Acik nak isi minyak, cermin buka ya? Baik. Ni air. Betul. Yang ni mudah lah. Kita lama. Oh, yelah betul lah. Saya ingat, buku buat semua ke? Tak, kita respon cuma kalau ada masa. Yelah betul lah. Boleh ke? Tapi ni bukan betul lah. Tu boleh. Tadi tak nampak. Yelah betul lah. Benda tu bukan dia kebetulan. Betul tak? Mana ada kebetulan tu? Yang okey dah bayar lah. Nak jadikan cerita. Dah jadikan cerita. Satu atau dua? Ni. Itu kau kena tarik benda tu. Allah sajalah balas jasa kamu. Amin. Amin. Selalu tak pernah jadi macam ni. Hari ni yang Cuma dia ada. Tingkat memang tu Oh, sana saya. dan sini. Tak hari ni entah apa hal entah. Tak kena. Coba aircon kan? Kena. Ada tapi tak buka aircon tadi tu. Oh. Sebab Belok lepas daripada pergi klinik tu terus nak Ujung lah. Sini lah. Belok sikit. Dah isi tu? Yang ujung belum tu. lagi. Belum lagi. Tu dia tak buat keluar balik. Aduh. Kita tu kereta handphone. Masalah
Allah juga nak ingat Ah, hati ya. senang. Oh, no. Kita tahu dah kita tu ni. Kadang-kadang kita faham juga kalau kita nak panggil tukang kunci kan, dia charge tu berdasarkan upah dia. Ya, betul. Ha. Dia datang tu. Dia datang. Kan? Bos semua tu. Itulah kita orang pun tak boleh kacau kerja dia. Ya, betul. Just untuk peringatan makcik lah. Lepas ni Ya, benda ya, ni ya, memang saya ingat. Itu yang kata tu makcik kata selalu makcik buka tingkap. okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukurlah ya Allah. Terima kasih banyaklah ya Allah. Terima kasihlah banyak ya Allah. Lain kali tu buka cumi aja. InsyaAllah. Cik kunci pun tinggal dalam. Selalu ni sampai bawah. Okey. Baru ni naik semua kat atas. Tapi ni Separuh. bukan lah. Separuh je Oh. lah. Lain kali buka je Buka bang. lah. Saya sendiri pun walaupun Ah, kereta ni, tak buka. Terima kasih banyak dah. Okey. Kunci. Baik. Kena? Boleh tapi okey. Boleh nak masuk ke tanya? Tak lah. Pakai Ni nak tolong ni ni. Ni macam Mana lagi nak tolong ni? ni. Dia kata satu free.